Woi, saya dapat tembak Fatih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Channel. So hari ni satu lagi tank MSH hampir menjadi peminat tank dah lepas ni. Di depan kita ni ada satu tank daripada Henglong yang bernama German Panther. Dia dah didatangkan dengan satu sistem infrared yang korang boleh main ramai-ramai, which is kalau korang ada 2-3 tank, dia boleh kira macam ada live dia lah. So kalau mati, engine akan terpadam. Dia datang dengan boleh tembak projectile, dengan juga dia ada machine gun sound lah. Okay, so machine gun ni yang buat infrared tu. Apa lagi yang special pasal tank Henglong ni, dia dah datangkan sound system yang korang boleh tukar. Ada 2 sound yang korang boleh pilih, jenis bunyi macam diesel macam ni ataupun bunyi smooth je. Okay, satu lagi dia juga datang dengan sistem asap. So sambil korang bermain tu, mestilah korang nak realism kan. Dah ada sistem asap untuk korang menaikkan realism tank Henglong ni lah. Selain itu ada multiple function lagi yang korang boleh buat lah. Of course turret boleh pusing. Okay, boleh pusing. Dan juga atas, bawah lah. Okay, semua function tank yang selalu yang korang inginkan semua ada kat sini lah. Alright. Sebenarnya tank ni adalah tank hobby grade. Macam-macam lagi korang boleh buat kat tank ni. Korang nak upgrade board dia untuk lebih banyak feature. Korang nak upgrade dia punya track, dia punya tire, korang nak upgrade metal body, semua ada untuk tank Henglong ni. Just minat korang nak ke mana je. Untuk dengan harga yang dijual ni sangat-sangat berbaloi sebab harga yang rendah, korang dah boleh dapat satu tank hobby grade yang korang boleh have fun ramai-ramai. Especially kepada pemilik-pemilik tanah yang ada ruang luas, boleh buat track tank ni dan main lah, enjoy lah. Memang seronok main ramai-ramai. At least ada 3 ke 4 korang akan puas hati. Dan jangan risau, ada bermacam-macam jenis tank yang available daripada Henglong ni. Bukan German Panther ni saja, macam-macam lagi ada daripada World War 1 ni tank lah. Okey, kalau korang berminat dengan tank daripada Henglong ni, korang boleh singgah ke MSH hari ni. Kita sediakan escalator untuk korang dan juga postage ke seluruh Malaysia. Mak kata admin, goodbye, hasta la vista. Assalamualaikum.